Emas penyelamat simpanan ketika bankrupt. Bila seseorang diisytihar bankrupt, semua aset tunai yang lain telah dibekukan oleh insolvensi termasuk sahih, amanah sahih, akaun bank, tabung haji dan juga KWSP. Pada kebiasaannya, apabila seseorang itu jatuh bankrupt, duit simpanan mereka disimpan dalam akaun isteri. Namun sekiranya isteri telah meninggal dunia, tiada cara lain untuk dia menyimpan duit-duit tersebut melainkan menukar duit simpanan tersebut kepada bentuk emas dan disimpan di dalam peti simpanan yang selamat. Kata pakar sejarah mata wang iaitu Michael Maloney, emas dan juga perak satu-satunya aset kewangan yang tidak berada dalam sistem kewangan. Dengan kata lain, tiada siapa yang tahu berapa banyak kekayaan yang kita ada jika ianya dalam bentuk simpanan emas kecuali kita sendiri yang bagi tahu. Demikian juga bagi seseorang yang disahkan bankrupt, hartanya dalam bentuk emas tidak boleh dibekukan oleh kerajaan. Ini adalah kerana emas tidak terikat dengan sesiapa. Tidak ada dalam rekod di bank, tidak ada dalam rekod pejabat tanah dan tidak ada dalam rekod percukaian. Penyimpan emas tidak memerlukan geran ataupun surat pemilikan yang disahkan daripada mana-mana institusi. Ingin bermula menabung emas, tuan-puan boleh komen di video ini. Saya akan hubungi tuan-puan untuk bimbingan ilmu emas dan juga belian emas. Assalamualaikum.